Usaha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menegaskan pendirian Malaysia dalam isu Palestin dipuji di mata dunia Islam. Bukan sekadar retorik, PMX di sidang Arab Islam di Doha pada awal September lalu menggesa semua negara menghentikan pertemuan diplomatik dan memutuskan hubungan dagang dengan Israel. Dalam lawatan ke New York bulan yang sama, PMX menggunakan pentas Perhimpunan Agung PBB untuk menyelar kekejaman Israel. Malah menjadi antara pemimpin Asia paling lantang menuntut keadilan buat rakyat Palestin. Ini kesinambungan sikap Malaysia sejak berdekat yang tidak tunduk kepada tekanan Barat dan tetap mengekalkan sokongan terbuka kepada perjuangan Palestin. Namun di sebalik ketegasan itu, PMX menolak gesaan sesetengah pihak agar Malaysia memboikot atau tidak menjemput Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke sidang kemuncak ASEAN ke-47 bulan depan. Di sinilah dilema diplomasi yang cuba dijelaskan PMX. Kita kena pandai berunding, menyatakan yang benar dan hak tetapi dengan cara bijaksana. Dalam erti lain, Malaysia tidak memilih jalan konfrontasi terbuka kerana kepentingan ekonomi dan politik serantau terlalu besar untuk dikorbankan. Amerika adalah antara pasaran utama ekspor semikonduktor Malaysia yang mencecah berbilion ringgit dengan puluhan ribu pekerja bergantung padanya. Menggugurkan jemputan Trump semata-mata kerana isu Palestin mungkin melegakan emosi, tetapi kesannya terhadap pasaran dan pelaburan boleh melukakan rakyat kita sendiri. Pendirian ini bukanlah hipokrasi, tetapi realiti real politik negara sederhana seperti Malaysia. Bukannya PMX bermuka-muka. Dalam dunia yang semakin terpecah antara kuasa besar, Malaysia perlu mengekalkan reputasi sebagai negara kecil, tetapi disegani kerana kebijaksanaan diplomasi. Bila difikir semula, mana ada negara kecil lain yang dapat layanan seperti Malaysia? Lihat saja kunjungan Xi Jinping, Presiden China dan kini Trump, dua pemimpin kuasa besar yang jarang berada di pentas yang sama di rantau ini. Keupayaan Malaysia menjadi orang tengah dalam konflik Thailand Kemboja serta proses kemerdekaan Timor Leste menambah bukti bahawa suara kita dihormati kerana sikap terbuka Perdana Menteri kita, bukan kerana menutup pintu. Justru menjemput Trump bukanlah tanda kita tunduk kepada mereka, tetapi strategi mengekalkan ruang rundingan. Malaysia boleh tetap menegur, menuntut keadilan untuk Palestin dan pada masa yang sama memastikan laluan perdagangan serta pelaburan tidak tergugat. Inilah seni diplomasi yang cuba ditonjolkan PMX, mempertahankan prinsip tanpa memutuskan jambatan. Suara Malaysia walaupun kecil tetapi tetap didengari kerana keberanian serta kebijaksanaan.